Duduk serbu rumah, mahu lihat anak lembu kepala dua. Oleh Cosmo. 12 Oktober 2025, pukul 8 malam. Jakarta, seorang penternak haiwan di Bondowoso, wilayah Jawa Timur terkejut apabila seekor lembu betina peliharaannya melahirkan anak berkepala dua, lapor portal berita Times Indonesia. Anak lembu itu dilahirkan di Desa Kerang pada pagi semalam. Pemilik haiwan dikenali sebagai Fauzi berkata, rumahnya dikunjungi penduduk setempat dari pagi hingga petang semata-mata untuk menyaksikan anak lembu itu. Meskipun dilahirkan secara tidak normal, anak lembu itu masih hidup. Saya memberikan susu perahan daripada induknya dengan menggunakan botol susu. Proses kelahiran berlangsung selama 20 minit dengan bantuan doktor veterina dan penduduk tempatan, kata Fauzi. Tambah Fauzi, haiwan yang mempunyai kelainan genetik jarang hidup lebih lama terutamanya jika terdapat luka di kepala. Kalau otaknya satu, ia mampu hidup lama. Namun, kalau terdapat dua otak, peluang hidupnya tipis, katanya agensi.